Assalamualaikum. What's up netizen? Assalamualaikum semua. So Bella sekarang ada dekat Repulse. Actually Bella datang Repulse ni, sumpah niat memang nak pergi cari tudung sahaja. Fit, tahu tak? Oh, dengan Fit lagi, ya Allah, kalau konten ni random tau, sumpah. Bella akak baru terfikir. Okay, so Bella nak cari tudung untuk baju Selin, untuk baju Talia. Sebab tudung tu hilang tak tahu mana. Tapi alam Bella dekat Repulse, Bella lupa yang hari ni hari jadi ni. And Anik pun ada dekat rumah akak. So alang-alang nak belikan hadiah untuk Ani. Apa yang ada dekat sini tak banyak pun sebab Repulse ni kecil je. Tapi kita pergi ke mesin, kita cari Apple Watch tu untuk dia. Jom kita tengok Apple Watch. Sumpah ni random content tak terfikir apa-apa pun. Korang nantikan yang penting Bella nak bungkus-bungkus sikit hadiah tu. So korang nantikan tengok sekejap lagi Sekejap Fit, mula kita cari tudung dulu lah Fit. Kita cari tudung dulu, lepas tu Apple Watch ada dekat sana, mesin ada dekat sana. Semua rushing dan random sampai bawa hanger. Kenapa mesti konten ni rushing ni? Semua rushing ni. Tengok ni Fit bawa hanger ni. Okay, jom cari tudung dulu. Lepas tu korang nampak kat sana mesin sana, nampak? Tu kedai tudung ni kecil je korang, tapi sebab dah biasa kat sini sebab dekat dengan office kan. Lepas tu korang nampak tu mesin. Okey korang, so alang-alang Bella belikan Ani, apa kata Bella belikan Sophie sekali hadiah, and then Bella belikan sama juga jam Apple Watch. Sophie punya 999 harga dia, and add on tali dia tu 199. Anik punya pula tadi harga 1419, and tambah lagi harga untuk dia punya ni 199. Alang-alang belikan Sophie sekali lah kan, sebab dia dah lepas. Niat aku ni nak beli tudung, selalu macam tu tau. And actually ada je birthday baru lepas, birthday sulung. Tapi sulung tak ada dekat sini sekarang, dekat Kelantan. Kalau ada saya dah bagi dah. Saya kan banyak adik-adik, so saya kan kakak yang tanggungjawab. Sebab Sophie ni antara orang yang rapat juga dengan saya. Anik tak payah cakap lah. So Sophie ni dekat AI dia antara yang rapat juga dengan saya. Sebab Sophie ni dia nampak je kasar-kasar macam tu, tapi dia manja tau. And dia seorang yang sangat baik, dia seorang yang sangat bertanggungjawab, and dia sangat menghormati orang sekeliling dia. Cuma dalam konten je lah Sophie ni dia nampak macam kurang ajar, nampak macam tak beradab. Tapi tak, apa yang korang nampak dalam konten tak semestinya macam tu dekat luar. Saya kenal korang demi seorang punya perangai, percayalah. Okay korang, so sekarang ni pukul berapa? Sekarang pukul 11:01. Pukul 11:01. Kita dah habis live sekarang ni, nak balik. Cuma tak tahu macam mana nak bagi hadiah tu dekat Ani. Sebab tak ada wrap apa-apa, tak ada bungkus apa-apa, tak ada kotak. Ke nak beli, aku pergi 7E beli apa-apa, lepas tu beli air banyak letak dalam tu. Ikutlah. Mana yang senang. Tapi dia tak pelik ke? Kenapa? Akak on camera. Cakap nak main game. Tengoklah macam nanti. Okay, so Bella nak balik dah ni. Dah pukul 11 lebih dah ni. Kita tengok reaction Anik kejap lagi, okay? Jadi kita orang live Talia dengan Fit, dengan Mira, dengan Share. Thank you korang. Dan ibu kita orang. Dan kita orang borak-borak tadi lama gila. Sekarang baru balik. Okay korang, so Bella rasa Bella nak pergi My News sekejap dekat dengan office Bella. Lepas tu Bella nak belikan air ke apa-apa ke untuk dia kan. Kita letak Apple Watch dekat dalam tu. Okay, sekejap nak pergi My News dulu. Okay korang, Bella dekat My News sekarang. Cari apa aku tak minum air manis. Kita cari air bubble O2. Kita cari air mineral. Ada air Bella. Bella air masak sebab Bella suka minum air ni. Air ni bagus gila korang, bukan promote So Bella beli banyak-banyak. Lepas tu
tu kita beli air apa-apalah manis untuk dia kan. Beli Maggi ke. Nak beli ni sekali lah sebab Anik dia suka ni. Anik dengan Alif dia suka seaweed ni. So nak beli banyak-banyak. Ni original flavor. Kita beli. Alah ni je ada. Kita beli 4 seaweed. Ya. Kita letak dekat dalam bag mining sekali. Bila rasa kita tak payah ada pakai paper bag lah. Macam ni je. Macam ni je. Macam ni je lah. Ni tak payahlah. Sophie punya kita tinggalkan dulu. Okay, jom. Assalamualaikum. Ya. Saya makan ke? Saya makan apa? Brokoli ayam goreng. Tak sedap. Mana dia? Atas. Cuba tekan air. Jajan. Dalam ni ada jajan. Pakai noi. Tengok nanti I belikan dia apa. Tengok ni makanan Nusra. Okey sayang, saya nak badan cantik kan? Makan sedih lah. Oh, comel ni sayang. Makan telur rebus dua lah. Okey lah sayang. Brokoli rebus. I hari-hari makan brokoli rebus sayang. Nasib baik ayam Sebab ni. tu badan I cantik. Yang ni tak silap urut ni. Sayang, badan I cantik tak? Mestilah. Tak cantik tak? Cantik. Bila masa cantik tu boroi sangat. Boroi tak apa sayang, untuk I je. Tu siapa nak pegang perut baby? Tak Nik Fira? Okay, Bella ada idea. So, akak ada game. Game apa yang dia lagi game Shoki. Okay, akak ada game. Ini favourite korang kan? Bukan Fira lah, tapi Anik dengan Alif. Orang ni favourite dia juga kan? Kan dia suka makan ni sekarang? Okay, so akak ada game, kena jawab dengan cepat. Siapa cepat dia dapat Oh, dapat wasabi. Wasabi. Sweet. Yes. Okay Anik. Ha. Anik dan Fira kena jawab. Saya main jugalah. Betul. Siapa jawab cepat Okey. siapa jawab cepat dia dapat Kat sini Sama. ada air, Black. ada seaweed juga. Soalan yang pertama. Okey. Saya tahu pasal I. Tengok ni dulu kalau susah saya jawab Bila birthday aku? 3 bulan bulan 4. 3 bulan 4. Sebab dia sama dua ni. Okay, dia dapat dulu. Tak jawab ni. Abang, janganlah. Saya sekejap lagi. Susah je. Nasib baik mengayak aku tak ingat tadi. Okay, bila tarikh kita start kenal? Tarikh pula. Tahun-tahun. Kenal tahun 2020. 19. Bukan 19. Kita kenal time PKP first. Pertengahan PKP yang Juga. Ya, aku kenal kau dulu daripada Alif. Aduh. Main pakcik lagi. 2021. 2020 lah tu Afira. 2020. PKP akak PKP 2020. Ya ke? Fira betul. Bagi Fira. Tak tahu lah. Tapi memang lama dah. Nik Fira. Alah, lain. Okay. Lain lah sebab dia kena Okay. Kenapa nama Bella Estrel? Disebabkan ada satu nama. Siapa Aduh. Dia tahu dia cakap benda tu cuma tak tahu sebab apa. So, artis ke apa nama dia? Ben. Okay. Ini saya boleh jawab Okay. Kenapa aku jenis family person? Jawab ah. Tak mau. Sebab dia sulung Sebab akak Okay. seorang yang loving. Mana boleh jawab soalan ni? Okay, tu tadi je. Okay, tak apa. 2 soalan lagi Apa yang membuatkan aku tak takut binatang eksotik ular? Aku pernah bagi tahu. Okay, saya. Sebab ni arwah Tok Yu. Pemburu. Arwah tu memang buru tapi bukan buru ular. Sebab dia minat kot ekstrim. Ada sebab. Apa sabar dia? Aku pernah bagi tahu sebelum ni. Sayang, takkan dia lupa sayang. Tak ingat. Tu Alipel. Macam mana aku boleh beranikan diri macam tu?
Sebab masa kecil-kecil Kenapa? ada ular masuk rumah. Okay. Tu dia tu lah. Budak-budak. Masa tu ibu tak ada. So akak lah kena buat betul. Tak nak lah. Okey lah, soalan yang terakhir lah. Tak jadi lah soalan tu. Salah jawapan dia. Sebab in case kalau kita ni seorang-seorang kat rumah, tak ada siapa nak tolong, so kita boleh buat semua benda, kita tak takut apa benda. Faham tak? Okey lah, soalan last lah. Apa cita-cita aku masa aku kecil? Aku ingat rumah ni. Cita-cita dia nak jadi ni. Tak pernah. Aku rasa chef. Ya, cita-cita je. Polis. Polis alih pen polis. Businesswoman. Doktor. Nah sayang. Yeah. Betul doktor. Aku lah doktor. Okey, seterusnya. Apa colour favourite aku? Hijau. Nah sayang. Lagi. Tak apa lah. Okey, seterusnya. Berapa berat aku sekarang? 51. Yang ni dah besar. 50 Dah susah. Okey, seterusnya. Apa kereta kedua aku masa aku duduk KL? Mas. Swift. Volkswagen. Oh iyalah. Volkswagen. Polo. Golf. Golf. Tak apa ni Volkswagen. Aduh, mana boleh gitu. Okey, seterusnya. Fira Ngani. Bila anniversary aku dengan Alik? 9/2. Alah. Weh salah weh. Siapa 9/2? Dia boleh ni. Ni dia ni. Valentine. Apa? Berapa Valentine? Belas eh? Sebab mu tak jemput atas aku gini. Kak tu. Dia tak jemput atas gini kau saya. Tu lah tak jemput gitu. Ni nak dekat ni. Cepat bila dah dekat tu. Belas-belas lah aku bagi him. 14 bulan 2. Benar sekali. Belah. Okey, seterusnya. Rank aku PUBG masa PKP. Aduh. Dia tak sabar. Bukan rank, Dia tak KD. Ni memang KD ni je. 4-5 je. Wah, betul lagi. Alamak, habis tak. Aduh. Patut supik kan. Alah, Tak apalah. Dah dapat 2 dah. Tu Anik. Tu. Anik punya dekat belakang tu. Apa? Tu. Bantal tu. Lagi satu. Weh, ada hajat tak? Apple Watch. Nampak sini. banyak salah tapi Tapi aku pelik dah pernah ada. Tiba-tiba buat konten. Tiba-tiba dia buat teka-teka sini. Apalah boleh takut main. I beli kau tak sayang dengan Anik. Thank you kak. Ya. Akak sebenarnya tadi cerita dia akak beli tudung je kat Nipas. Lepas tu tengah naik eskalator. Bodoh Anik tak boleh apa-apa lagi. Pergilah mesin. So ini ni tali ni akak add on. Kau boleh ni. custom boleh tukar-tukar. Ya, betul. Ada jam baru dah lah. Dah lah saya kolektor. Kolektor jam-jam yang ni. Lepas tu yang buka dia macam mana? Aku tak tahu. Oh ni seal. Tarik ni. Wow. First Apple Watch Anik. Saya baru niat nak beli hari ni. Bangga yo ni nak beli orang. Dia nak bagi hadiah speaker tau. Dia nak bagi hadiah. Wow. Color grey. So ni ada 2 option. Ni memang color ori dia. Satu lagi ni akan add on. Nampak? Dia matching. Oh lah. Okay, buka yang tu lah. Pakai lah Buka yang dulu. lain. Yang ni dulu, yang terus. Akak beli 2 tau Apple Watch ni. Satu lagi untuk Sophie. Oh ya, bagus. Beli sama. Sama ke? Bukan beli sama, bukan sama lah, belah bulan. satu lah. Ya, benda sama dengan saya tadi. Apa tak sabar sangat ni. Pasal tu nanti post konten kita lah. Macam mana kalau macam Akak tak tahu tau. Akak tak pernah pakai jam tau. Akak tak pakai jam ke? Dia mana pakai Mana tu? ada. Tak pernah pakai jam. Tengok kak, dia lah kita tahu. Sikit lah akak buat. Kan ada itu kan dia akak ada pakai mask. Perasan tak? Dia masih dia pakai mask. Dia pergi beli mask apa semua Pakai tu. Aku beli je mas tapi aku tak Kan? pakai. Macam ni hasilnya. Wah, cantik. Style lah. Cantik lah ya. Cuba buka. Eh, Tengok ni. cantik lah.
Wow. Tali dia comel. Oh, tali dia comel. Kau kena balik dengan tali dia. Kena fikir ada Aduh, dia kena. Tadi ada orang ni kak. Ada orang DM ni. Dia cakap apa tau. Dia DM. Tapi memang rasa benda tu. Dia nak cakap sakit. Tak sakit juga. Tapi dia macam iya ke? Ha? Dia DM macam ni. Kau nampak tak? Tak ada orang pun sukakan kau. Kau tengok semua kawan-kawan kau yang kau anggap family tu tak ada pun wish birthday kau. Serius tau? Wih. Tapi betul ke benda tu? Tak lah. Ada je orang wish dia. So masa tu Alif tak repost pasal Ah. birthday lagi. Kadang-kadang kita lupa. Macam Alif lah. Alif tak repost. Bukan apa sebab penuh sangat. Satu lagi orang lain pun tengah busy bekerja Ya. apa semua. Jadi kita faham semua tu. Ni tak minta pun orang macam datang happy birthday apa semua sebab kita awkward benda tu lah. Macam malu sikit lah. Tak apa ni. Tak payah buat apa nak fikir orang yang bukan Yeah. tak pernah kenal kita pun. Tak tahu dia siapa. Orang ni nak melaga-lagakan je. Tak payah. Semalam kau nak tahu tak? Masuk je jam 12, akak mula-mula Fira Alif wish birthday tu aku. Kita orang tengah nak main SOK. nak main game. No. Kita orang tengah tengok movie. Lepas tu, movie. Jadi happy birthday ni. Macam mana aku tak sayu kau tahu tak? Cuma semua benda. Dia tak ingat. Ya, semua benda bukannya kita nak kena record semua. Memanglah kita ni content creator tapi bukan semua nak kena masukkan dalam frame. Betul, macam Fira semalam. Dia ni pukul 12 tepat. Happy birthday baby. Tanya, Fira tak wish ke birthday? Itulah, saya sendiri pun tak ingat birthday saya tau. Thank you kak. Yang ni ni ada dua ni. Dua option lah. Ni tak Tapi apa-apa cantik comel yang sangat. ni. Ini yang memang dah ada dia bagi original dia. original. So ni add on. Tapi memang ada plan nak beli apa ni Apple Watch. Ya. Dah dapat hadiah. Thank you kak. Okay, happy birthday Ani. Okay, Semoga Ani dengan Fira dengan El dijauhkan daripada sihir, daripada dengki manusia, bahagia sentiasa, murah rezeki selalu, rezeki tak pernah putus, and bahagiakan orang sekeliling juga. Amin. Amin. And diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih kak. Semoga akak pun dimurahkan rezeki. Amin. Dijaga seluruh keluarga akak. Amin. And dimudahkanlah segala urusan akak. Okay. Apa lagi Akak dah Okay. Happy birthday Ani. Fira bulan 4. Okay, Alhamdulillah lepas dah satu seksa. Sebab nak kena hide, nak kena macam sembunyi-sembunyi, nak kena plan dulu, faham tak? Dia tak plan apa pun dengan Fira. Lepas tu dia Tak ada Fira, sumpah. Akak random gila tadi. Akak nak pergi beli tudung. Nak live tadi tudung akak hilang. Lepas tu dah sampai dekat Dipas kan. Fit, aku rasa macam nak buat konten. Lepas tu Fit cakap, akak kalau dengan Fit mesti random konten nak beli hadiah kan. So alang-alang beli hadiah ni. Lepas tu, birthday Sophie tak celebrate, tak macam tak bagi apa-apa. Belikan juga Sophie punya. So korang Anik punya ni dah lepas dah. Dan kena seksa lagi nak fikir macam mana nak prank Sophie ni. Korang tunggu part Sophie pula, okay? Bella dah balik. Esok kita kena masuk office. Lepas tu korang boleh nampak ni, Bella dah lama tak masuk office AI tau. So alang-alang esok ada konten special nak buat esok. So alang-alang tu kita bagi Sophie hadiah. Okay, korang boleh nampak ni. So kalau korang boleh nampak sini, Apple Watch. Tak unboxing lagi biar dia unboxing depan Bella nanti. So Bella rasa paper bag ni tak payah kot. And korang boleh nampak sini, ada paper bag. Ada ni sebab Sophie dia suka colour pink. Dia suka colour pink, so kita akan surprisekan dia dengan colour pink lah. Walaupun paper bag tak colour pink, it's okay, it's alright. Go Syami pakai. Tada! Tengok ni. Nak tahu tak untuk apa ni? Sabar jap. Kita letak macam ni dulu. Tada! Selipar rumah. Tada! Tak tahulah apa benda ni. Aku ambil je apa yang warna pink aku ambil je. Walaupun warna pink sakit mata juga ni, tengok. Tapi sekarang Bella
Dah boleh terima dah sebenarnya warna pink. Sebab anak Bella, Ayla dia suka warna pink. Cuma warna purple tu tak berapa nak terima sangat lah sebenarnya. Cuma saya belajarlah untuk menerima disebabkan saya dah ada anak sekarang. Kita tak boleh expect anak kita suka colour apa. Aku pun tak tahu apa benda jadah ni sebenarnya ni. Kenapa dia anak tu ni? Kita letak lagi dekat dalam ni. Alright, so dalam dia akan jadi macam ni. Nampak tak? First kali, kain ni, towel ni adalah untuk balut. Kain ni untuk balut. Tak apalah, ala-ala ni, kain ni kita bagi je dia. Bella rasa nak seletip ke tak? Tak payahlah, tak payah seletip. Kan comel tu. Dengan warna pink ni. So kita balut macam ni, kan comel. Sophie expect lah slipper kat Bella prank ni. Tak pun. Yang ni kita letak bawah sekali. Nampak? Kita letak bawah sekali. Lepas tu kita letak slipper dekat atas dia. Lepas tu kita letak macam ni. Tada! Ada lagi seorang birthday baru lepas. Elris. Cuma Elris nanti kita buat konten lain. Saya tak nak bagi tahu saya nak belikan dia hadiah apa, tapi sabar tunggu. Itu konten next lah. Tada! Dah siap hadiah untuk Sophie. For you. This is for you, Sophie. Bella nak cakap sikit lah pasal Sophie lah. Pasal si budak Sophie tu. Dia sebenarnya budak lagi tau. Umur dia tahun ni baru 21 tau. Budak sangat. Okay, apa yang Bella boleh cakap pasal... Kita cakap pasal Anik dululah. Sebabkan video ni satu video dengan Anik. Anik walaupun dia dekat depan saya. Okay. Kecil hati kat dia. First of all, apa yang saya boleh cakap? Anik dia bukannya jenis yang... kenapa ni? Comel lah. Handsome je. Handsome kan? Anik seorang yang fair. Okay Anik, misalnya Anik. Happy birthday Anik. Happy birthday kan. Semoga panjang umur, lepas murah rezeki selalu, sihat tu badan. Dijauhkan daripada sihir, jauhkan daripada... Busuk seperti longkang manusia busuk, hati busuk macam longkang, macam loji. Macam tu. Lepas tu semoga insyaAllah ada rezeki tambah anak lagi nantilah, bukan sekarang lah kan. And semoga sentiasa setia, jujur dengan Fira, sayang Fira. Walaupun Fira tu banyak lah songehnya, tapi korang ni seorang pasangan yang cute, yang complete each other. Yang ni susah, yang ni tolong. Yang ni susah, yang ni tolong. Dia bukan berat sebelah je. Okay? And lagi satu, saya nampak ada orang kecam Anik hari tu cakap tak pandai jaga Elara. Di sini. Hadap muka aku. Aku duduk dengan diorang ni lama bukannya sekarang je. Dulu Anik pun duduk dengan aku jaga lama dengan Poira apa semua. Sekarang ni dia dah ada anak. Kau nampak je macam Fira jaga anak. Yes, memang Fira jaga anak. Tapi Anik membantu Fira, tahu tak? Hari tu Anik pergi Penang shoot Elara. Anak dia mudi satu hari suntuk, tahu tak? Sebab tak ada bapak dia. Nak mandi bapak dia, makan anak dia, nak tidur anak dia. Sama-sama yang menjaga. Cuma Anik ni seorang yang bapak yang bertanggungjawab. Kau jangan nak kecam-kecam. Kau tak duduk satu rumah dengan diorang, kau nak kecam-kecam pula. Kau siapa? Belum tentu kau sebagus diorang. Segitu lah. Dia tak boleh lah orang kecam. Padahal tak duduk satu bumbung, lepas tu nak kecam-kecam orang. Kau tak kenal pun orang macam mana. Still macam ni. Alright, so ini dia hadiah Sophie. Hadiah Anik dah bagi. And then esok kita pergi office AI. Kita bagi hadiah Sophie. Let's go. Assalamualaikum. Good morning. Sekarang ni saya dah sampai dekat office AI. Hadiah-hadiah bersama saya. Kita pergi cari Sophie. It's been a while. It's been a long time. Saya tak datang ke office AI. Kita cari orang. So pretty. Di manakah Sophie? Sophie sini kakak. Good morning. Cantiknya morning. Oh, Sophie ada dekat sini. Jom kita prank Sophie jom. Letih. Suka letih. Astaga! Oh you. Wih, janganlah. Sophie.
hadiah untuk kau, boleh tak kau bagi dekat Rina? Akan memang lah. Betul lah. Plot twist. Kau tahu je. Janganlah tengok ni Rina punya. Rina akan bermuka Rina. Cepatlah. Tapi Rina tak suka warna pink lah. Sofi Ya bagi ke? Rina yang ni, bagi Rina yang ni. Rina tak suka pink. Suka kan? Tak ada sebab akak bagi. Cepatlah. Ada apa dalam ni? Dan aku untuk Rina. Panggil aku. Oh, okay. Rina, this is for you. From akak. Dah kau punya. Seperti Rina, betul untuk Rina lah. Tak payah lah, cepat lah. Okay. Kakak ni punya kak. Engkau lah. Nipu. Okay, sebelum tu akak nak cakap happy birthday Sophie. Semoga happy birthday Sophie. Semoga Sophie Makin cantik. tak. Semoga Sophie dimurahkan rezeki selalu. Lepas tu rajin-rajinlah buat YouTube untuk tahun 2020. Amin. Okay, walaupun banyak job luar tapi jangan lupa untuk buat YouTube sekali. Lepas tu dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Kahwin tu jangan lagi sebab kau budak lagi, Sophie. Alah kok. Okey lah, semoga jumpa jodoh yang tepat. Lepas tu sentiasa bahagia bersama orang sekeliling yang disayang. Amin. Sihat tubuh badan. Amin. Makin cantik. Semoga makin cantik. Kalah Bella stress. Cepatlah. Okey. Hadiah pertama. Ni hadiah pertama. Kat mana dia cari warna pink ni? Cari warna pink. Adalah Tipu office. Kau kena tengok. Okey lah sebab lantai office ni kotor. Okey, cepat. Kita tak office. Kain mandi ke? Nampak macam tu dia kata. Buat Izzat. Tak tahu. Cepat Sofi. Sofi terkejut betul. Tengok logo dulu. Cakap logo dulu. Tapi soalan apa dah? Betul lah. Akak, dia betul. Ya Allah, tak buka lagi. Tapi betul ke? ASMR. Akak, dia betul ke? Kau ni. Saya make up Sofi. Ingat make up. Hari ni saya nak cantik lah, tak boleh nangis. Tak boleh. Buku. Saya dah rosakkan. Tak, ni kau ni cara unboxing dia. Nak pakai sekarang ni? Macam ni? Sama lah dengan ni. Sama lagi ke? Yang apa? Sama dah. Ada colour Betul saya tak ada lagi. Saya pernah cakap dengan Syami, saya nak beli. Lepas tu Syami kata kalau benda tu tak penting tak payah beli. Sama syariat Anik weh. Sama je. Budak sekali. Tak, kau pakai apa pun sitai juga. Saya dah budak sekali. Kakak, thank you kakak. Semoga kakak dimurahkan rezeki. Thank you sebab selalu dengar gosip Sofi. Sophie dapat 1 hadiah. 2 hadiah dan 3 nak berangkat ke dapur. Ini aku beli dekat Ecoshop. RM2.60 ni. Ni RM2.60. Itu lah untuk Rina tu sebenarnya. So, tu dah on dah. Okay guys, so untuk birthday bulan 1 alhamdulillah dah belikan. Hari tu Asla pun saya bagi jam, ni bagi jam. Untuk Aries nanti konten akan datang, okay? Korang stay tune. So dah buka dah on dah jam dia alhamdulillah. Sophie suka, kalau tak suka kau akan bagi orang lain lah. Suka! Saya dah connect dah ni. Sebab dia first time juga ada Apple Watch, sama macam Ani juga. Alhamdulillah aku belikan benda yang betul. Okay, untuk konten lepas kita dah bagi Asla jam. Untuk ni bagi jam, Ani pun bagi jam. Kenapa semua jam kan? Tak apa. Untuk next, untuk birthday Aries, kita Bella tengah fikir Bella nak beli apa. So
So korang kena stay tune, kena selalu tengok konten Bella, okay? So itu sahaja konten Bella pada kali ni. Kita jumpa konten akan datang. Korang support konten Bella untuk korang support konten Bella yang next tau. Next time konten Bella semua best-best, okay? Alright semua, thank you for watching. Assalamualaikum.